Korang tahu tak sebenarnya Dewan Makan pun ada ayat tentang jamuan dalam Quran. Lift pun ada dalam Quran. Dewan Terbuka pun ada cerita dalam Quran. Kemudian, bilik buku teks pun ada juga ayatnya. Dewan Syahadah pun ada juga. Bilik mesyuarat pun ada juga. Pengetua pun ada juga. Musola pun ada juga. Bilik siaraya pun ada juga. Bilik syifa pun ada juga. Inilah keistimewaan yang ada dekat Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz dekat Gombak ni. Sebuah Ma'had Tahfiz yang sangat sistematik dan mempunyai kemudahan yang cukup lengkap dan banyak. Ini ruang paling atas bangunan. Kalau tengok dekat sini, kita boleh nampak bandar Kuala Lumpur macam ni lah. Ini daripada depan boleh nampak perumahan di Gombak. Siap bangunan tinggi-tinggi di KL pun boleh nampak daripada sini. Nampak tak? Masa ni pengerusi Ustaz Dr. Azhar bawa kami pusing-pusing dan tengok fasiliti yang ada dekat Ma'had Tahfiz ni. Masa ni bersama juga dengan Haji Fakrul dari Teraju Group dan juga Datuk Haji Muhammad Asri dari Asri Ahmad Academy. Ini ruang dewan yang sangat cantik. Masuk ni memang kagum betul lah. Dan Ustaz Dr. Azhar juga menceritakan berkenaan pencapaian murid-murid tahun ni. Bayangkan seramai 110 pelajar tingkatan 3 melepasi KPI dengan hafaz 30 juzuk Al-Quran. Ini semua tenaga-tenaga pengajar yang ada di Ma'had Tahfiz ni. Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Huffaz ni dipengerusikan oleh Ustaz Dr. Azhar. Penasihatnya adalah Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dan pengetuanya adalah Ustaz Fatahur Rahman. Masa ni kami disantuni oleh Ustaz Dr. Azhar dan banyak juga kami berbincang tentang perancangan Ma'had Tahfiz ni. Serius cakap, bila datang sini memang jatuh cinta dekat sini. Apalagi tugas kita memberi sokongan.